Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mr. Rashid, hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu kemahiran mengarang sebagai medium pembentukan nilai kemanusiaan dalam kalangan murid tingkatan 3. Saya adalah Muhammad Aziz bin Syubli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mr. Rashid. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu kemahiran mengarang sebagai medium pembentukan nilai kemanusiaan dalam kalangan murid tingkatan 3. Kemahiran mengarang bukan sekadar untuk peperiksaan, tetapi juga untuk sasiah murid, emosi dan nilai kemanusiaan. Saya hari ini dapat mengenal pasti masalah murid tingkatan 3. Yang pertama adalah sukar faham teks ilmiah, iaitu kosakata yang tinggi. Iaitu murid sukar untuk memaham sebuah teks kerana mempunyai kosakata yang tinggi. Yang kedua adalah membaca tanpa memahami. Pada masa kini, murid hanya sekadar membaca tanpa memahami isi teks tersebut. Yang ketiga, murid cepat bosan dan hilang minat membaca. Untuk objektif guru, yang pertama, membantu murid faham kosakata baharu. Guru haruslah membimbing murid untuk membantu murid memahami kosakata dalam sesebuah teks tersebut. Yang kedua, galakkan bacaan aktif dan pemikiran yang kritis. Dan yang ketiga, menjadikan aktiviti membaca dan menulis sangat menyenangkan. Seterusnya kita beralih kepada maksud dan kepentingan kemahiran mengarang. Yang pertama adalah maksud. Maksud iaitu menyampaikan idea, pengalaman dan maklumat secara tersusun dan jelas. Yang kedua, melibatkan aspek kognitif iaitu secara berfikir, alektif secara merasai dan sosial iaitu secara memahami orang lain. Seterusnya adalah kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah membentuk nilai kemanusiaan seperti empati, keprihatinan, toleransi, tanggungjawab dan sosial. Kepentingan yang kedua adalah menggalakkan murid menilai pengalaman sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah hubungan dengan kecerdasan emosi. Yang pertama, penulisan membantu murid untuk mengenal pasti, faham, urus dan emosi sendiri. Yang kedua, menggalakkan empati dan kemahiran sosial melalui perspektif yang orang lain. Seterusnya adalah bahagian penulisan sebagai medium ekspresi diri. Yang pertama adalah ruang ekspresi diri. Murid boleh meluahkan perasaan dan pengalaman tanpa takut dihakimi. Sebagai contoh, melalui jurnal peribadi, cerpen, puisi, dialog dan imajinatif. Yang kedua, membina jati diri dan keyakinan, iaitu murid dapat mengenal diri dengan lebih mendalam, membina identiti dan meningkatkan keyakinan apabila hasil tulisan dihargai. Iaitu hasil tulisan dihargai oleh gurunya tersendiri. Yang ketiga adalah pemikiran yang kritis. Murid menulis respons terhadap teks, iaitu memproses maklumat secara aktif. Yang kedua, latihan analisis secara inference, hujah berasaskan bukti. Seterusnya adalah aktiviti PDP menggalakkan penulisan dan bacaan. Aktiviti yang pertama adalah memahami kosakata yang baharu, iaitu murid dapat membina peta konsep, flyer model, jurnal kosakata reflektif, iaitu guru membimbing murid untuk membina peta konsep dan membina jurnal melalui kosakata yang baru. Yang kedua adalah aktiviti bacaan aktif dan pemikiran yang kritis melalui SQ3R, iaitu think patient, role play watak dalam teks. Sebagai contohnya, guru memberikan aktiviti
dengan cerpen dan menyuruh murid untuk memahami watak-watak dalam cerpen tersebut. Dan yang ketiga adalah membaca dengan keseronokan. Dengan gamifikasi melalui kuis teks, teka kata dan misteri kata secara kolaboratif, iaitu membaca secara bergilir, secara pembincangan dan secara keringkasan kumpulan. Yang terakhir adalah digital dan multimedia, iaitu melalui video, artikel interaktif dan aplikasi pembelajaran. Seterusnya adalah cabaran emosi dan etika dan cara guru membimbing murid. Yang pertama adalah penulisan isu peribadi, iaitu membolehkan pendedahan murid, iaitu murid mendedahkan biodata secara umum di dalam kelas. Yang kedua adalah privasi dan kerahsiaan, iaitu melalui garis panduan dan perkongsian. Yang ketiga, isu sosial yang sensitif, iaitu menegaskan nilai murni, iaitu hormat menghormati secara toleransi dan beretika. Yang keempat, tetapkan garis panduan etika melalui penulisan. Yang kelima, berikan maklum balas dengan membina, bukan hanya dengan tata bahasa. Dan yang terakhir ialah rubrik penilaian termasuk nilai kemanusiaan, empati dan keaslian idea. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.